dan salam sejahtera bersama saya Nur Saadat Atika dalam Pahang minggu ini. Masyarakat tidak boleh membiarkan penghinaan terhadap agama Islam berlaku tetapi perlu mempertahankan berdasarkan hikmah, adab serta lunas undang-undang. Ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah bertitah bahawa mempertahankan maruah agama adalah kewajipan moral dan tanggungjawab iman. Paduka Baginda turut menzahirkan rasa amat duka cita dan kesal di atas insiden yang dilihat sengaja mengganggu gugat keharmonian negara dan negeri ini, termasuklah isu seorang mahasiswa yang bertindak memijak naskah Al-Quran baru-baru ini. Perbuatan ini bukan sahaja satu tindakan yang sangat biadab, bahkan satu penghinaan yang mengguris hati umat Islam serta menggugat keharmonian masyarakat yang dibina atas asas saling menghormati. Apabila Al-Quran dipijak, maka yang tercela bukan sekadar kertasnya, tetapi kesucian wahyu dan maruah umat. Dalam hal ini, saya menegaskan dengan tegas, apabila Al-Quran dipijak, diam bukanlah satu pilihan. Islam menuntut ketegasan, tetapi dalam lingkungan keadilan. Kita tidak boleh membiarkan penghinaan berlaku, namun kita juga tidak boleh membalas dengan tindakan yang meruntuhkan keamanan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jika emosi menguasai akal, semua pihak akan rugi. Kita sebagai orang Islam atau penganut mana-mana agama sekalipun, kita seharus menghormati semua kitab-kitab dalam semua agama, dan kita tidak harus mempersendakan mana-mana agama. Saya selaku Sultan Pahang adalah menjadi tanggungjawab saya untuk menyatukan semua rakyat saya, tak kira bangsa mana, kaum mana, agama mana sekalipun. Kerana kita semua hendak tinggal di bumi Pahang ini dalam suasana aman sentosa, harmoni dan semangat muhibah sentiasa terpelihara. Dan dengan penuh berkati dan dirahmati Allah SWT. So perlu ingat, ini nasihat murni saya. Kerana tiang perpaduan, seperti saya kata tempoh hari, tiang Seri Perpaduan adalah satu aset bagi kita semua selaku rakyat dan anak Pahang di bumi Pahang ini. Sama-samalah kita memelihara keharmonian kita. Kebebasan bersuara bukan alasan untuk menghina agama. Biar mati anak, jangan mati adat. Dan adat yang paling utama dalam negeri ini ialah menghormati agama sebagai tunjang kehidupan. Dalam masa sama, sekali lagi saya menegaskan bahawa mempertahankan kesucian Islam tidak bererti menafikan hak dan penghormatan terhadap agama-agama yang lain. Paduka Baginda bertitah demikian ketika berangkat memasyurkan Masjid Baru Felda Jengke 19 dengan nama Masjid Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Felda Jengke 19. Pelajar tahfiz diminta bergerak seiring dalam bidang hafazan Al-Quran dan pendidikan bagi melahirkan generasi profesional yang seimbang dalam agama dan juga akademik. Menurut Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail, para pelajar perlu menyeimbangkan di antara agama dan akademik dalam kehidupan bagi memastikan keselesaan dalam beribadah pada masa hadapan. Bermakna kita tidak tinggal akademik. Walaupun kita ni nak hupas, nak hafiz dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama, akademik tersebut terus kita jaga. Maksud saya,
seimbang lah. Walaupun kita dalam agama pun kita jaga, kita belajar, tetapi dalam bentuk akademik ni kita nak je. Kita nak juga orang Melayu ni menjadi teknokrat, banker, korporat. Kita nak macam tu. Kalau tidak, kita akan dihina. Bila kita tidak menguasai ekonomi, orang lain akan jajah kita. Dan masa itu mungkin kita tidak selesa untuk mengerjakan agama dan sebagainya. Kita kalau boleh, kita seimbangkan. Seperti mana yang kita buat di Mat Taufik Harus ini. Agama pun ada, akademik pun ada. Dan bagi saya, ini jelas membuktikan bahawa Taufik kita ni bergerak seiring dengan arus pendidikan semasa, melahirkan generasi yang seimbang antara hafazan Al-Quran dan kecemerlangan akademik. Ingatlah bahawa hafazan Al-Quran yang anak-anak bawa hari ini bukan sekadar pencapaian pribadi, ia merupakan satu amanah besar. Jadilah hufazah yang rendah diri, tinggi ilmunya, tinggi akhlaknya dan luas pandangannya. Jadilah generasi Al-Quran yang mampu berdiri di tengah masyarakat, membimbing, menasihati dan menyatukan, bukan memecah belahkan. Kepada para guru dan asatizah, teruskan perjuangan ini dengan penuh keikhlasan. Setiap huruf yang diajarkan dan setiap kesabaran yang dicurahkan adalah saksi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kepada para ibu bapa, yakinlah bahawa pengorbanan tuan-tuan dan puan hari ini akan dibalas dengan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Beliau berkata demikian pada majlis khatam hafazan Al-Quran dan anugerah gemilang Mahat Tafiz Ar-Rushd kali pertama di Dewan Datuk Seri Haji Wan Rosdi di Tanjung Gahai, Lipis. Kerajaan Negeri Pahang akan menyalurkan bantuan khas kewangan sempena Hari Raya Aidilfitri sebanyak RM1,000 kepada semua penjawat awam negeri ini. Menurut satu kenyataan media dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail, pemberian bantuan khas kewangan ini melibatkan kira-kira 8,000 penjawat awam negeri dan akan dikreditkan ke dalam akaun penerima seminggu sebelum Hari Raya Aidilfitri bagi membantu penjawat awam membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Dalam pada itu, beliau berharap agar pemberian ini dapat menyuntik semangat kepada seluruh warga perkhidmatan awam di negeri ini untuk terus memberikan perkhidmatan yang cemerlang. Seramai 739 penerima kluster agama yang terdiri daripada imam, bilal, siak, guru takmir, wali hakim serta pengurusan Badan Khairat Kematian menerima bantuan khas Aidilfitri BKA dengan peruntukan berjumlah RM175,100 Malaysia. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, meskipun jumlah bantuan tersebut sederhana, ia melambangkan ingatan kerajaan negeri terhadap jasa mereka kepada masyarakat. Jadi kita bersyukur walaupun seadanya imam dapat 300 dan yang lain-lain tu dapat 200 orang, tetapi ini tanda ingatan kerajaan negeri. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail telah mengumumkan dalam bajet hampir RM2 juta untuk diagihkan kepada imam, kepada bilal, kepada siak, kepada guru takmir, kepada wali hakim dan juga kepada Badan Khairat Kematian. Jadi hari ini giliran jantut. Apa sebab kerajaan negeri mempunyai pendapatan yang seumpama itu? Sebab kewangan negeri diuruskan dengan baik oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang bersama ketua-ketua jabatan dan rakan-rakan pentadbiran ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Dicari dengan betul, diurus dengan betul, dan benda ini bukan boleh jadi begitu. Allah SWT uji kita bagaimana kita nak mentadbir, sejauh mana ketekunan kita menghadapi ujian Allah itu, sejauh itu jugalah pemberian yang Allah SWT akan izinkan kepada negeri Pahang itu. Jadi kita bersyukur negeri Pahang dapatlah mengupayakan negerinya untuk menyampaikan sumbangan kepada kluster agama. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyampaian bantuan khas Aidilfitri BKA kluster agama di Masjid Tengku Mahkota Abdullah Jerantut. Seorang pelajar lelaki sebuah institusi pengajian tinggi awam IPTA didakwa di Mahkamah Session Kuantan atas dua pertuduhan iaitu mencemarkan Al-Quran dan membuat penghantaran komunikasi jelek menerusi aplikasi Threads bulan lalu. Tertuduh Vignesh Warren, anak lelaki Selvanathan, 21 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session yang ada Tuan Harmi Tamri Muhammad.
Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa pada 22 Februari 2026, kira-kira pukul 1.30 tengah hari di sebuah rumah di lorong Sri Mahkota Aman 13, Jalan Gambang, Taman Sri Mahkota Aman Kuantan telah mencemarkan suatu benda yang dipegang suci oleh penganut agama Islam, iaitu sebuah Al-Quran dengan niat mengaibkan agama Islam. Pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 295 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa pada tarikh dan masa sama secara sedar membuat dan melakukan penghantaran komunikasi yang jelek melampau sifatnya melalui aplikasi Threads menggunakan akaun Ryan Da Silva dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Dia didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-2 Akta sama yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya serta denda tambahan RM5,000 bagi setiap hari kesalahan diteruskan selepas sabitan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 iaitu RM5,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin selain menetapkan 8 April ini sebagai tarikh sebutan bagi serahan dokumen. Tertuduh juga turut diperintahkan melapor diri di Balai Polis Jaya Gading di sini bagi setiap 1 hari bulan setiap bulan sehingga kes selesai. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Pahang Minggu ini pada kali ini. Teruskan bersama Pahang Media bagi mendapatkan info terkini dan perkembangan semasa di negeri Pahang. Terima kasih dan Assalamualaikum.